bendera putih maksudnya tanda-tanda yang kurang membimbangkan dan mencadangkan keadaan yang kurang serius. Jadi gejala-gejala yang tidak menunjukkan keperluan untuk rawatan, perubatan segera ataupun khusus. Jadi simptom-simptom ini tidak menjejaskan kehidupan harian dan aktiviti harian. So sakit yang biasa pesakit mengalami ini, dia tak teruk dan bukannya secara tiba-tiba. Dia lama-lama dia mungkin akan naik sikit sakitnya dan kemudiannya dia akan elok. Dan kesakitan yang bertambah baik dengan rehat atau aktiviti. Kadang-kadang kita buat kerja lebih, sakit, dan kita rehat. Dan hari keesokannya sakit pun hilang. Jadi kita pun tak risaulah. Jadi kita pun rasa sakit ini kerana kita kerja lebih seharian semalam itu. Dan kesakitan setempat dan tidak memancar. Jadi sakitnya katakan sakit di belakang sahaja, tidak menular ke mana-mana. Kadang-kadang kita pun risau. Kata sakit bahu, tapi sakit bahu tu sampai ke tangan. Dan sakit dada pula. Jadi kita risau pula nanti kan sakit jantung pula kan. Jadi kalau sakit tu menjala-jala ke semua tempat, jadi kita pun risau. Mungkin sakit tu sakit yang berbahaya, perlu dirujuk kepada doktor pakar. Dan julat pergerakan pun normal. Maksudnya pergerakan sendi pun tiada masalah. Dan ketiadaan gejala neurologi, maksudnya tak ada kebas, tak rasa lemah dan kita boleh jalan dan berfungsi seperti biasa. Demam pun tiada. Dan kesakitan tu jikalau kita letak ais ataupun kita naikkan kaki atau rehat, kita boleh nampak kurangnya kesakitan ataupun bengkak di kawasan tu.